Saya bersyukur pada petang ini sebagai Yang di-Pertua Dewan Yang Mulia ini untuk mempersilakan Yang Berhormat Menteri Pelancongan Seni dan Budaya untuk menjawab segala persoalan dan pertanyaan ahli-ahli Yang Berhormat semasa membahaskan RUU Perbekalan 2026 beberapa hari yang lepas. Sebelum itu, Yang Berhormat Menteri, sekiranya ahli-ahli Yang Berhormat tiada di dalam Dewan, Yang Berhormat Menteri boleh menjawab secara bertulis. Kerana kita ada beberapa kementerian lagi untuk berucap dan kita ada satu RUU kewangan untuk dibentangkan pada petang ini. Dengan itu, saya mempersilakan Yang Berhormat Menteri 20 minit diperuntukkan. Terima kasih Tuan Yang Bertua. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan penghargaan dan ucapkan terima kasih kepada ahli-ahli Yang Berhormat Senator yang telah berbumi itu. Okey, Menteri telah menjawab dan dimaklumkan bahawa kawasan di bawah khazanah sudah. Terima kasih. Okey, terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang diberikan. Saya ada dua baris pantun untuk Motek. Budaya kaya warisan bangsa, pelancongan negara terus berjaya. Okey, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Seterusnya saya ingin mempersilakan Yang Berhormat Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. 20 minit diberikan Yang Berhormat.